You jual daun ketum ah. YDP pun pening tu. You masak ketum, you main snooker, you main apa, semua ada dalam you punya kedai. Orang lain tak boleh saya makan tu. Kita akan pergi sasaran yang seterusnya. Hello. Siapa tokek mana? Mana tak ada, macam mana jaga kedai? Wah, ada snooker. Hebat lah. Sampai belakang snooker sampai. Oi, banyak snooker dia buat. Maknanya lesen tak ada jual barang kawalan tu ni. Mana yang pandai cakap Melayu? Siapa punya kedai? Myanmar. Tapi ada jaga Myanmar jagalah. Yalah, ketua je Myanmar jagalah. Mana boleh Myanmar jaga kedai? Ada lesen simpan minyak. Simpan minyak masak, itu barang kawalan, kena ada lesen. Gula pun kena ada lesen, minyak ada lesen. Kalau tak lesen salah. Tanya dah. ketum siapa masak? Ya, Dia masak. dia masak. Jual. Mana nombor telefon? Siapa ada telefon? Panggil. Mana ada nombor telefon bos? Mana ketum? Panggil dia budak tu. Dah ambil alih, dia buat suka dia lah. Dia campur kok tu. Ini tempat proses dia masak sini. Masak sini. Ni campur air kok ah. Campur kok. Oh yo. Tiap-tiap hari buat ah. Tanya dia, tiap-tiap hari masak ah. Habis buat. Oi, banyaklah. Berapa ringgit? RM15. Melayu ke Cina ke India? Myanmar juga. Hebat ah. Hello, siapa ni? Ada banyak salah ah. Siapa punya lesen nama? Saya pun tak tahu lah. Boleh datang kedai atau kita cari you? You mau datang You ke mau apa? datang ke kami cari you. Oi, banyak salah lah ini kedai. Jaga. Dah tua tu. Macam mana dia perjanjian tu? Yang telefon tadi tu. Dia pakai 44 dah mati ke apa ni? Kedai ni bukan saja tak ada lesen. Kalau barang jangan ada meja snooker, daun ketum pun ada. Jadi YDP dah pening, Negara Malaysia pun dah pening, KPDN pun pening. Kita akan ambil tindakan pada kedai ni. Berdasarkan agreement ni kita tengok ada, kita akan ambil tindakan. Untuk macam ni puan, kami keluar dulu korang dan kita sama saksi. Semua peniaga-peniaga lain jadikan contoh ni. Jangan suka-suka janjian dengan warga asing tapi lepas tu lepas tangan. Semua tak tahu siapa nak kita ambil tindakan ni. Kena tahu undang-undang dekat Malaysia ni. Dan warga asing berapa ramai? Warga asing, warga Myanmar yang berada bekerja di dalam komisi ini 8 lelaki dan juga 2 perempuan, dan kesemua warga asing ini dengan sebab yang munasabah ditahan kerana melakukan kesalahan di bawah pimpinan konstitusi. CSA tak ada, maknanya kita akan bertindakan iaitu menjual tanpa lesen CSA. Dan juga kita juga ada barang-barang setengah barang tidak punya tanda harga. Dua tu kita akan bertindakan kes. KPDN akan bertindakan kes. Kita punya gempur bersama-sama, alhamdulillah menghasilkan ada kejayaan, dan insya-Allah kita akan teruskan gempur lagi bersama-sama dengan pengarah-pengarah. Insya-Allah. Boleh tuan? Boleh, gempur. Gempur.